Sebelah tulang yang di dalam dan juga tapak dia dua-dua dah haus. Sakit slip disc. Sakit dia tu dari tulang belakang sampai kaki lah. Tak boleh nak buat aktiviti sampai dekat setahun lebih lah. Saya dah boleh berjalan jauh, saya dah boleh berdiri lama, lepas tu saya dah boleh buat aktiviti hiking. Nama saya Echa, Kak Echa. Setelah saya pakai Alora Pants dan juga stokin, sebenarnya saya sakit slip disc. Sakit dia tu dari tulang belakang sampai kaki lah. Sebagai saya suri rumah, tak boleh nak buat aktiviti suri rumah lah. Maksudnya nak mop lantai, nak sapu sampah, kemas rumah, saya tak mampu. Pasal bila saya buat, saya kena makan painkiller dan juga ubat saraf. Kalau tidak, saya tak boleh jalan. Doktor pakar auto, actually saya bekerja jugalah. Jadi pakar auto suruh nasihat saya berhenti daripada bekerja 70% daripada buat apa-apa aktiviti. Sebab kalau saya nak berjalan lah. Jadi bila saya dekat setahun lebih lah, nak berjalan susah, lepas tu nak angkat air pun tak larat. So saya cuba pakai seluar dengan stokin. Alhamdulillah, 1 minggu saya perasan yang saya tak perlu lagi makan ubat saraf dengan painkiller. Saya boleh buat aktiviti rumah, mengemas, mop lantai, sapu sampah apa semua. Orang kata macam tak ada rasa sakit. Jadi saya kata sebab saya pakai Alora ke, saya biar another week. Jadi 2 minggu saya pakai. Betul, saya tak makan langsung dah sampai sekarang. Saya tak perlu makan ubat doktor. Kalau tidak sebelum 1 tahun sebelum saya pakai Alora, memang hari-hari saya makan ubat tahan sakit dan ubat saraf. Dan berapa lama sudah ada slip disc? Sejak saya admit hospital sebab saya kena asma. Saya admit dekat hospital dalam seminggu. Jadi saya punya back pain tu sampai saya tak boleh nak jalan. Bila tak boleh nak jalan, saya bagi tahu dekat doktor masa dalam ward lah. Lepas tu doktor bagi saya appointment dengan doktor pakar auto. Saya dekat situ lah baru saya tahu kata saya ni actually bila diorang dah x-ray baru tahu saya sebenarnya tulang belakang yang kita nak bengkok, tunduk apa semua tu, saya sebelah tulang yang di dalam dan juga tapak dia dua-dua dah haus. Maksud dia dua-dua haus. Jadi saya kena berhenti kerja kalau saya nak boleh lah. Saya so far ikut pakar auto bagi ubat je lah. Saya tak ada ambil lain-lain punya medicine lah. Sampai saya jumpa Alora Pants ni. Alhamdulillah sampai sekarang saya dah boleh berjalan jauh, saya dah boleh berdiri lama, lepas tu saya dah boleh buat aktiviti hiking. Jadi maksud dia improve dekat saya tu boleh kata banyak lah. Orang kata kira sekarang dah saya masuk 4 bulan pakai, saya rasa dah macam fully recover lah. Dan ada apa-apa pesanan tak di luar sana yang orang masih ragu-ragu dengan Alora? Kalau yang spektakal sebab Alora ni hanya sekadar orang kata seluar, tapi sebenarnya seluar ni memang seluar yang miracle. Sebab akak pun dulu memang was-was lah, tapi cuma akak ni selalu positive thinking. I selalu whatever people recommend dekat I positive thinking, I nak cuba. Tapi Alhamdulillah percubaan yang kali ni memang memberi kesan yang baik lah. Dan akak kongsi dengan semua orang, dengan kawan-kawan dan juga adik-beradik. So, orang luar tak perlu rasa ragu. Sebab kalau you tak pakai, you tak tahu. You tak cuba, you tak tahu. You boleh dengar orang cakap alah saya pernah pakai tapi tak berkesan. Tapi tanya balik cara pemakaian awak. Sebab macam akak pakai 24 jam. Buka waktu mandi je. Mandi dan akak pergi bilik air. Lain tu memang akak pakai. Jadi bila akak dengar leader cakap you pakai berterusan, Alhamdulillah memang berkesan. Dan satu lagi, you jangan expect hari ni pakai, esok you lega. Tak. You kena ada gap berapa lama tempoh. Sebab you sakit pun lama kan. Bila kalau you sakit sampai bertahun-tahun, you nak expect semua dalam masa 1 hari atau 2 hari, memang tak lah. Memang you tak akan dapat.